Trend semasa menunjukkan penyalahgunaan dadah kini banyak melibatkan dadah sintetik, terutamanya amfetamin type stimulant ATS, dan negeri Perak seramai 5,561 individu berumur di antara 15 hingga 39 tahun direkodkan mengambil dadah ATS, manakala penggunaan dadah sintetik terus meningkat sebanyak 39.9% berbanding tahun 2023. Trend vape dan dadah sintetik di kalangan pelajar. ADK memandang serius trend baharu penyalahgunaan dadah yang menggunakan vape bercampur bahan terlarang, cecair sintetik dan bahan halusinogen seperti magic mushroom dalam kalangan pelajar sekolah dan golongan remaja. Trend ini semakin membimbangkan kerana bahan tersebut mudah diperolehi, sukar dikesan dan dipromosikan secara meluas melalui media sosial. Golongan remaja dan pelajar merupakan kumpulan paling berisiko akibat pengaruh rakan sebaya, budaya media sosial serta kurang kesedaran terhadap kandungan sebenar bahan yang digunakan. Penyalahgunaan bahan ini boleh menjejaskan prestasi akademik, disiplin, kesihatan mental serta masa depan pelajar sekiranya tidak dibendung lebih awal. Berdasarkan laporan diterima, terdapat peningkatan penglibatan pelajar bawah umur dalam penyalahgunaan vape dan bahan sintetik serta beberapa tahun kebelakangan ini termasuk kes melibatkan pelajar seawal usia 11 tahun.